Okey, Assalamualaikum guys. Saya Don Idros. Kali ni kita ada satu kereta SUV yang digemari oleh semua golongan, iaitu Mazda CX-5 tahun 2022 guys. Jadi kereta ni tahun 2022, cat masih cantik macam baru keluar kedai. Jadi jom kita tengok bahagian dalaman dia. Bahagian dalaman dia didatangi dengan multifunction steering, push start button, infotainment digital. Jadi dia punya handbrake pun electronic system guys. Didatangi dengan leather seat juga guys. So dia punya seat pun pakai electronic seat macam ni, turun naik semua. Okay, kita tengok bahagian belakang. Okey, bahagian belakang dia boleh muat 3 orang dewasa dengan bersaiz medium ataupun orang kata macam besar macam Don boleh muat 3 orang atau 4. Tapi asyik ada ni blower kat belakang, jadi tak akan panas lah untuk orang belakang. So anggaran bulanan untuk kereta ni lah, kita boleh okey, ni ada power boot guys, memang power. Jadi anggaran bulanan untuk kereta ni anggaran lebih kurang 1.3 atau 1.4 lah. Ini belum on the road lagi guys. Jadi kalau korang nak tahu harga on the road, korang nak tahu apa yang kita sediakan untuk korang, macam biasa, follow Don Idros tak jual janji, jual kereta boh.